Saya ada tengok satu video, dia kata Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, untuk ibu bapa yang masih hidup saja. Kalau ibu bapa yang telah meninggal tak boleh, lain macam pula. Ada orang tu dia kata, kalau kita berdoa mak ayah kita hidup lagi, maka kita berdoa begini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, kalau ibu bapa kita telah mati, kita tak boleh baca lagu tu. Kita kena kata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jawabnya betul. Mana? Yang kedua itu untuk solat jenazah. Yang Rabbighfirli wa liwalidayya boleh dibaca sama ada ibu bapa kita masih hidup atau telah mati. Boleh. Jangan masuk perbalahan bab pertikaian. Ini dibolehkan. Nah, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ighfirli, beri keampunanmu li bagiku, wali walidayya, dan bagi juga kepada dua ibu bapaku, sama ada yang masih hidup atau telah mati. Awak lagi? Boleh. Tak ada masalah. Jangan balas bab-bab lagu ni.